Rezeki memang tak salah alamat, Dik. Syok, ya Allah. Alhamdulillah Kak, ya Allah, terkejutnya. Saya nak bagi tepuk lagi sekali. Terima kasih Kak. Saya nak tepuk lagi. Korang bagi emoji gelak sekarang. Gelak pula, sorry. Bagi emoji tepuk tangan sekarang. Tolong komen semua bagi emoji tepuk tangan macam ni, cepat. Okay, lagi. Semua komen bagi emoji tepuk tangan macam ni sekarang. Saya rasa bukan akak je, Dek, terpegun ni, Dek. Semua terpegun ni, Dek. Alhamdulillah, terima kasih. Hoi, macam gitulah. Macam gitulah. Ya Allah. Okay guys, terus Kak Ira tapping sampai 2M. Boleh dia 2M tu. Apa kita punya? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Terima kasih. Duit dengan Ira. Awak, saya nak dengar dia nyanyi, wak. Tadi saya dah start dekat live dia. Lepas tu, time tu saya tengah drive. Jadi saya tak boleh nak shock dekat dia je. Sebab saya sambil drive kan. Ini kali memang bagilah saya puas dengarkan suara dia. Boleh, Dek, InsyaAllah boleh Kak. Boleh, Baik, Cikgu Ira. Boleh, macam gitulah. Okay, Ella ke? Boleh. Suara yang sebelah ni dia memang ada, memang saya tak tahulah. Ke dia ada keturunan dengan Ella ke macam mana ke saya tak tahulah kan. Lagu Ella boleh ke? Lagu Ella boleh ke? Boleh. Boleh? Boleh. Okey korang, dia cakap boleh korang. Saya memang kat tangan korang. Sebab saya tahu memang semua lagu dia boleh sebenarnya. Allahu Akbar. Masalahnya yang saya herannya ni, dia bawa lagu Mada Berhela, dia boleh tambahkan lagi lenggok-lenggok tu. Mana tak meremang bulu ni, segala bulu meremang ni. Okey, dia nak belanja lagu Ella boleh? Lagu mengapa dia dah bawa dah tadi? Lagu Ella je belum? Lagu Ella Okey, boleh Ella Boleh? Kita datang slide. Okey. Okay, terima. Try the all-new Chips More. Now loaded with chocolatey chunks. Chips more. Why, Baba? No. Okay. I love you. Thank you so much. Sama Kak Ira. Thank you. Yang bangun jadi
Ngambang, kau bagai bayang-bayang, kini ku terbuang dengan selalu seolah tidak tahu kerana hatiku selama hayat ini ku simpan rahsia hati di sini ku berdiri tiada tangis lagi. Oh, tiada tangis lagi. Thank you. Terima kasih banyak. Oh my god. What is that? Trophy. Nak tepuk lagi. Thank you Kak Ira. Awak, saya tak ada duduk diam dah ni. Allahu Akbar. Korang, saya tak tahulah kalau dari pendengaran saya lah suara dia ni korang. Kan? Ish. Saya nak tepuk lagi dah. Korang dah lah korang. Kesianlah dekat dia korang. Dah lah korang. Jangan. Tolonglah. Sekarang dah pukul 1:10. Mana tahu dia sebenarnya dah ngantuk. Tapi disebabkan dia nak layan viewers korang. Viewer saya ni. Tak apa Kak. Cuti je. Kesian je korang. Sebiji betul lah macam hilang. Thank you Kak. Thank you. Cuti kerja. Kakak dah nyanyi ke Kak? Korang memberi. Ya Allah. Ha? Kakak dah nyanyi ke? Asyik kami. Nanti kakak mau menyanyi. Oh tidak. Kerana saya mau dengar suara kau. Saya mau mendengar suara kau. Saya tidak mau menyanyi. Kerana saya sudah terpegun sama suara kau. Terima kasih. Sama-sama. Memang asal Sabah lah. Memang asal Sabah kan? Ya, Sabah. Betul lah orang cakap korang orang-orang Sabah ni kalau dah pandai menyanyi korang. Memang